Imam dah rukuk. Allahu Akbar. Sujud sahwi. Aku nak kena ikut ke? Aku tak ada buat salah apa-apa pun. Tak payah ikut lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya, kenapa tak ikut imam buat sujud sahwi? Saya kan dah terlambat, tapi saya tak ada buat kesalahan apa-apa pun. Kenapa perlu saya ikut imam untuk sujud sahwi? Dalam kitab Qaulul Tam fi Ahkam Ma'mum wal Imam mengatakan, jika dalam solat berjemaah, imam sedang membuat sujud sahwi, maka makmum di belakang wajib untuk membuat sujud sahwi. Maknanya wajib untuk mengikut imam dalam perbuatan sujud sahwi. Tak kisahlah makmum tu dia datang lambat ke, datang awal ke, ada buat salah ke, tak ada buat salah. Bila imam buat sujud sahwi, makmum kat belakang wajib kena buat sujud sahwi. Oh ya ke? Jadi saya perlu ulang balik ke solat saya semula? Ya, kena ulang lah balik solat tu.